Good morning. So, ya, bangun pagi. Biasanya Nida yang akan hantar dia pergi sekolah. Tapi sebab Nida tak ada, dia pergi Sarawak. So, Daya pergi hantar Adam sekolah. Yes, tu dia. Hari ni Bumil akan cuba buat daily vlog. Hai korang. Dah settle hantar Adam pergi sekolah. Now mission adalah mencari nasi lemak. Sebab Daya suka breakfast. Daya memang suka sangat-sangat breakfast. So kalau ada peluang untuk breakfast tu memang Daya akan breakfast. Biasanya Nida akan beli nasi lemak lepas hantar Adam. Tapi lah Nida tak ada kan, jadi Daya kena cari sendiri. Okay. So lepas beli nasi lemak, breakfast, kopi-kopi, tidur, bangun, pick up dah balik sekolah. Cantik je. Sekarang pukul 7.20 guys. Kita beli breakfast dah. Oh, tapi itulah, nasi lemak habis. Tinggal nasi minyak je. Ada nasi minyak, air masak merah. Lepas tu dah beli nasi minyak je lah. Nak gano habis. Tapi nasi minyak pun sedap juga. Mesti tak faham. Translate. Dah cakap nasi lemak habis. So ada nasi minyak je. Cantiknya. Suami tak ada nak puji, so saya puji diri saya sendiri. Semua masih tidur lagi. Good morning, Edibu, Pumpkin and Garfield. Jom. Wow. Buttons pula. Yeay. Wah. Makan dulu. Kita makan. Nyong. So hari ni kita akan kemas seluruh bilik. Situ kain yang mana nak sangkut, nak kena sangkut, kena lipat-lipat. Lepas tu ni nak kena vacuum. Jangan boy. La ilaha illallah. Lebih over. Lepas tu nak kena bersihkan, of course, dan punya pasir kucing apa semua memang kena bersihkan setiap hari. Yang little box pumpkin cafe pun kena bersihkan, kena tukar pasir baru. Kita kena bersihkan hari-hari. Okay, yang kalau pelihara kucing indoor
kena rajin ya, bersihkan every single day. So Daya memang hari-hari akan bersihkan dia punya litter box. Hari-hari never miss. Lepas tu kalau macam dia punya litter box dah start berbau ataupun dah macam kurang dah pasir, buang, bersihkan dan pakai pasir baru. So sehari 2 kali saya akan bersihkan, pagi and then malam sebelum tidur. Sebab itulah walaupun ada kucing kat dalam bilik, bilik saya tidak berbau. Okay, nanti mesti akan ada yang macam, Bu Mil, kamu jangan minum Nescafe, jangan minum kopi, tak elok untuk kandungan semua. No worries guys, saya tahu. And ni bukan first time saya mengandung. Saya tak kuat sangat minum kopi. Sehari sekali lah, sehari sekali atau 2 kali. Tak risau, okey je. Kita breakfast dulu. Dia ada nasi minyak, ayam masak merah. Habis breakfast, minum kopi, layan Running Man. Wah, best. Saya orang Pantai Timur, so pagi-pagi breakfast nasi minyak, nasi dagang tu biasa. Dan inilah dia nasi minyak. So dia nasi, ayam masak merah, lepas tu dia ada acar timun. Sedap dah. So bismillah, dah makan dulu. Lepas tu dah nak tengok Running Man. Nanti dah siap makan, kita sambung, okay? Okay lah guys, dah settle breakfast. Now dah nak rehat dulu. Sekarang pukul 8. Nanti dah bangun. Kalau saya bangun awal, so saya akan kemas dulu sambil-sambil tunggu Adam balik sekolah. Tapi kalau saya terbangun lewat, so saya terus pergi jemput Adam balik sekolah, and then baru kemas rumah. Okay? Hello. Tadi dah tidur pukul 8. Sekarang dah pukul 11.30. Nak kena pick up Adam. Sebab Adam balik pukul 11.40 hari ni, hari Jumaat. Ya. So malasnya. Malasnya. Tapi apakan daya, tanggungjawab saya kena jalankan. Let's go. Muka busuk ya, muka busuk. Korang jangan judge, okay? Jangan judge. Bye Baba. Baba nak pergi Wisma guys. Inilah muka saya, muka busuk. Korang jangan judge Muka belum mandi lagi. Nanti baru kita mandi, ataupun lepas kemas baru kita mandi, okay? Now dah sampai kat sekolah Adam, tengah tunggu Adam je. Mana Adam? Okay, so Daya decide nak kemas bilik. Rasa macam nak ada ubah perabot sedikit. Bukan perabot, rasa macam ada nak ubah suai sedikit. And Adam akan jadi saya punya pembantu selama Baba dia tak ada. Korang tengok ya, Pumpkin, adik ibu dah sihat dah guys. Pumpkin pun dah tak makan ubat. Cuma nanti dia kena follow up dengan doktor dia hari Ahad nanti. Kalau doktor dia kata dia memang dah recover, dah okay, so dia akan vaksin, and then next week dia dah boleh sunat. So no more stress. No more. Yang ni dah sunat dah, Gafil. Budak kecil ni tak boleh sunat ke? Budak kecil ni tak boleh sunat ke, budak kecil ni? Geramnya aku. Alah, takutlah. Geramnya aku. Budak kecil ni tak boleh sunat ke? Sunat awal sikit. Ni budak stres ni, budak stres ni. So this is my room guys. Sorry a bit gelap. So sini adalah bahagian dapur bagi kucing saya. Kita
kita akan bersihkan kat sini. And sangka tu kita akan keluarkan sebab adik ibu dah tak perlu quarantine lagi. Dia dah alhamdulillah sihat. So lepas ni kalau diorang kena kurung pun, diorang kena kurung dalam satu tempat yang sama. Kita kemas bahagian dapur ni dulu. Kena bersihkan rumah kucing. And then yang cage kecil ni dah nak bersihkan. And then letak luar. Sebab adik ibu pun dah sihat. Dah tak perlu nak quarantine, nak asingkan orang. Pas settle sini baru kita buat yang kat depan ni pula. So ni bersihkan semua. And then letak luar. So diorang semua bertiga akan stay kat sini. Litter box pun kena bersihkan. Pasal yang bersihkan. Sampah. Korang tahu tak ada benda kelakar. Ni kan sampah. Sampah dia tak situ. Ada kucing. Lepas tu hari tu Pumpkin dah pakaikan dia pampers. Dan bila kita orang balik, tiba-tiba pampers tu dah tak ada dah. Kita orang cari seluruh bilik ni kita cari, tak jumpa. So macam pelik lah. Sebab dia ni dah banyak kali tau dia sorok barang tak jumpa. So macam mana dia letak pampers dia? Rupanya kat sini guys. Kat sini dia buang pampers dia kat sini. Cerdik. Ni pun buang lah. Buang. Pumpkin memang yang paling bijak ni. Kat rumah ni, kucing dalam rumah ni, Pumpkin lah mastermind. Dia sangat-sangat bijak. Yang lain cuma ikut saja. So ni kita clear dulu sampah-sampah ni. Sangka ni kita clear. Litter box kita bersihkan, tukar pasir semua. Sampah, kutik. Dan baru kita buat belah sana pula. Ni semua kena basuh. Adam bawa dibasuh. Excuse me.
So kat bahagian ni tinggal nak susun and then mop. Tu Abang Adam kita, saya membantu. Lap-lap dulu and then baru letak pasir. Okay Abang Adam. Sabar. Sabar. Dua ni memang tau pantang baru bersihkan, dia mesti nak rasmi terus. Yeah guys, mereka berjemaah. Memang. Okay, so yang kucing dah settle, dah bersih, dah wangi. So kita tinggal nak habiskan sini, susun balik and then baru kita kemas bahagian sini pula, kain-kain ni pula. Dia bunyi memang lah kawan kan adik. Oh, dia nak tekuk ni sampai keluar kat luar. Ni sabun lah cik ni. Okay, now dapur dah settle. Kita nak settle yang belah sini pula dengan belah sini. So yang Kak Daya punya meja solid ni Kak Daya nak pindahkan kat sana. Yang baju tu Kak Daya nak pindahkan kat sini. So at least kat sana dia tak nampak serabut sangat. Ada bunyi.
sana pun dah juga sebab cahaya daripada sana kat sini. Ya, I think better this way. Saya rasa macam better beradap sini sebab tingkap kat sana, so bila cahaya masuk tu dia nampak terang. Okey, semua dah siap, dah bersih, dah cantik, dah kemas. Cuma tu je tak buat lagi. Nanti tinggal nak sangkut je. Tapi mostly semua dah siap. Nah, saya nak rehat. Sekarang pukul 2:30. Saya nak rehat. Lepas tu nanti siap-siap pergi support Cima. Dia kena tinggal guys. Dia tak boleh tengok Cima fight. Sebab apa dah? Tak ada tiket. Sebab tak ada tiket. So dia kena stay dengan Yum. Yum akan jaga dia. Pukul 8 nanti Yum hantar dia pergi tuition. And then pukul 10 Yum datang ambil dia balik daripada tuition. Bukan nampak pucat, tapi dah siap mandi. Kata-kata untuk Abang Cima. Jangan kalah lagi lah. Tapi pasal lagu yang hari tu punya pasang boxing tu, ada rasa aura dia. Okay. Abang Cima, semoga bawa kemenangan tu untuk kita semua. Dan jangan tidurlah kat atas ring nanti. Nak pergi Fury Championship. Yes. Fury Championship. Masya Allah, cantik-cantik. Baba, ya Allah Baba. Baba macam Mr. President. Follow Baba guys. Mama pun. Mama Datin. Tidak. Amin dulu. Amin dulu. Amin dulu. Amin dulu. Oh, dia nak kau main pasal dia. Oh. Weh. Sorry. Weh. Ada daripada wife tercinta dia guys. Ini Rania. Mana Rania? Risma. Sendiri. Isteri. Amma? Assalamualaikum warahmatullahi Abdullah, ni Putra, ni Abdullah, ni Nidal, ni Muhammad. Ini boy yang pakai perempuan. Yelah.
Pondan lah. Adik Pondan. Adik Rania cakap iya Pondan. Tak cakap, tu mak dia yang cakap Sakit mata. Weh, senyum sikit. Kau jangan sombong. Senyum sikit. So Cik Ma, macam mana Cik Ma perasaan feeling? Feeling alhamdulillah good. Yakin boleh menang? Yakin, bismillah. Let's go. Alah sayang. Alah sayang si Kenteng. Si Kenteng. Sakit mata. Merah lah, makin merah. Ada ubat tak, Bu? Kalau lagi balik ni pergi anda. Ha? Suruh lagi bisa balik. Andi you. Okay. No, apa ni nak buat? Kalau ngantuk. Flat situ lain. Flat. Budak flat. Nak flat. Budak flat. Dah show. Persatuan-persatuan yang turut terlibat, insya-Allah kita harapkan pertandingan pada malam ini berjalan dengan semangat kesukanan yang tinggi. Dan jangan lupa bahawa dalam apa sahaja yang kita lakukan, dalam apa sahaja yang kita laksanakan, jangan pernah kita tercabut. Tangan yang pertama. Pertama kalinya. Jadi kita dengarkan apakah perasaan Mika membuka sejarah baru kemenangan pertama. Kita nak follow Beyond Combat 3 punya champion. Tak tahu kan? Biar Mika semua nama dia. Randy Pangalila di boxing match. Good meet at the middle. Di tengah-tengah. I respect you so much Randy Pangalila. But Mika betul-betul nak fight Randy Pangalila sekali. The reason, one of the reasons. This is my crush at 2019. Right. Untuk CEO Fury. Adakah soalan itu rasa? Adik. Saya kena cek jadual Randy Pangalila sebab Dah tak nak adik. tapi editing kan dapat belum. So mari kita ke babak seterusnya. Baik, tapi sebelum kita teruskan ke babak kedua ini, saya ingatkan untuk anda, Malaysia ataupun Indonesia harus
Lagi lagu orang. Tanya, ada kita Nyam nyam. The winner is Blue Corner! Blue Corner! Jadi kali ini kita persilakan si Emo untuk memakaikan tali pinggang kepada Umar. Tali pinggang Fury Championship. Walau bagaimanapun saya yakin Fahri telah pun memberikan yang terbaik dan sangat baik. Ekspresi aku ketika tahu lawan Malaysia biasa-biasa aja. Saya betul-betul kena serius lah. Preparation tu kena lagi lebih daripada apa yang Kakak Cima prepare. Biasa siapapun lawan aku gak pernah ngeremehin lawan. Aku training sehari 4 kali. Pokoknya musuh lah. Training hard, okay? See you in the ring. Syabizi.
berat 67 kg, tinggi 177 cm. Indonesia Kijima. Let's go. Persilakan Honor one and only Honor Fury Mr. Tommy Boy untuk naik ke atas belakang bersama dengan tali pinggang yang akan dipakai kepada pemenang. Jadi barang dah bagi JTT. Mari. The Honor Fury Mr. Tommy Boy untuk memakaikan tali pinggang kemenangan Fury kepada Kijima. Kali ini cuma selesaikan dulu sebelum kita mendengar kata-kata dari beliau. Congratulations. Untuk Mr. Pokiam naik ke atas. Halo. Okey, dia luar. Kijima. Yes sir. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wait. Kenapa? Jangan ke kanan ke kiri sini. Kita pikir kira. Untuk Fury Championship 2025. Ya, dan juga Wafi. Sekarang ini. Hei, jangan balik lagi. Tahu tak kita ada apa next? Kita ada main event kita. Jom, diam kita. Guys, korang enjoy ke tak ni? Nak Fury 2 ke tak? Nak Fury 2, kita kena tanya lah. Kita punya boss, So, Abang Nidal tak ada. sebelum kita pergi ke next project, yes, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada kita punya main sponsor Pokyok. Thank you. Dan penonton bersama kita Loyal Primers, thank you so much. Thank you so much. Happy. Alright. Dotek. Happy. Adik, Bapak ni. Kau punya tu sekejap. Dadah. Di sini. Next. Sebelum kita ke Fury 2. Okay. InsyaAllah. Sini. InsyaAllah. Sebab di sini saya video ramai orang tanya kita orang macam mana nak masuk sana. Betul. Sebelum kita nak ke video, insya-Allah.
Kenapa Yi? Daniel tak ada? Kan tengah cakap. Tengah apa? Tengah cakap. Tengah cek. Kisahlah kat Daniel je. Apa perasaan? Apa yang nak cakap ni? Hello, we take pictures. Hello. Habis balik. So hari ni habis. So hari ni kemas rumah sudah. Hantar Abang Adam sekolah sudah. Tengok Abang Cima fight sudah. Now kita nak pergi makan. Bye-bye adik, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Cik. Bye-bye. Terlilai. Terlilai. Adik. Nani? Ha. Terlilai. Macam mana? Ha. Terlilai. 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 Terlilai.